Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak kongsikan bagaimana cara untuk melukis gambar rajah van. Langkah pertama, kita buka PowerPoint. Seterusnya, kita pergi Insert. Kita pilih Shape. Dan kita pilih bentuk yang kita nak. Okey, saya nak pilih bentuk bulatan ini. Okey. Kita besarkan. Saya nak saiz yang sama dan seragam. Kita boleh ubah di sini. Saya nak tinggi dia 4 cm dan lebar dia 4 cm. Kita dah dapat satu bulatan bersaiz tinggi 4 cm dan lebar dia 4 cm. Kita tak nak warna dalam ni. Kita pergi dekat Shape Fill. Kita pilih No Fill. Langkah seterusnya, kita pastikan line bulatan ni mestilah berukuran 1. So, kita pergi dekat Shape Outline. Kita pergi dekat sini dan pilih nombor 1. Seterusnya, kita nak 2 bulatan. So, kita copy dan paste. Kita copy dan paste. Kita dah dapat 2 bulatan. Susun dengan betul. Cara nak dapatkan susunan dengan seragam, kita gerak-gerakkan sehingga muncul 2 garisan putus-putus atas dan bawah, dan kita nak dapatkan center, pastikan garisan putus-putus tegak tu muncul. So kita dah ada 2 bulatan untuk operasi set. Seterusnya, saya nak letak sini satu gambar rajah van berbentuk 4 segi. Kita pergi shape, di sini pun boleh. Kita pilih 4 segi ni, 4 segi tepat ini, dan kita ubah saiznya. Tinggi saya nak 2, lebarnya saya nak 3. So kita akan dapat beginilah. Kita rapatkan. Kalau muncul garisan putus-putus, maksudnya kotak 4 segi itu sama selari dengan bulatan-bulatan kita. Kita hilangkan warna ni, pergi Shape Fill, pilih No Fill. Seterusnya, kita klik semula. Pastikan garisan ini ketebalan yang sama. Kita pergi dekat Shape Outline. Kita pilih ketebalannya adalah 1. Okey, kalau rasa kurang jelas, kita zoom. Tujuan zoom ni supaya senang untuk kita buat lukisan atau kita nak buat lorekan. Okey, ini part paling penting. Kita pergi Insert. Kita pilih Shape. Kita pilih Freeform. Klik Freeform. Kita klik dan tarik. Klik dan tarik. Klik dan tarik. Klik dan tarik. Tak kemas sangat tak apa. Kita buat macam dulu. Klik dan tarik. Klik, tarik. Pastikan kita buat keseluruhan kawasan yang kita nak jadikan dia kawasan lorekan. Kalau kes ini untuk buat persilangan lah. Okey, sehingga selesai. Bila selesai, dia akan muncul warna macam ni. Kita tak nak paparan warna macam ni. Kita nak garisan bergaris-garis. So, apa kita kena buat? Kita klik ini dan right click. Di right click mouse. Kita pilih Format Shape. Format Shape. Akan muncul kat tepi ni. Kita klik Fill. Ada banyak pilihan. Kita pilih Pattern Fill. Pattern Fill akan muncul garisan ni lah. Okey, saya pilih ini. Okey, kalau biasanya cikgu akan pakai 2 ini ataupun 2 ini. Pilih yang mana sesuai. Okey, sekarang saya nak pilih ini. Akan muncullah garisan macam ni. Saya nak warna hitam. Kita klik sini. Kita tukar warna hitam. Sekarang masih tak cantik. Nampak tu kat tepi-tepi ni tak cantik. Kita kena hilangkan outline ni. Garisan outline ni. Apa kena buat? Kita pergi dekat Shape Outline. Kita pilih No Fill untuk hilangkan garisan outline tu. Tapi masih tak kemas. Sekarang kita kena pastikan lorekan ini berada di belakang 2 bulatan tu. Apa kena buat? Kita right click mouse.
dan kita tekan send to back. Selesai satu. Kita ulang kaedah yang pertama tadi, cara yang pertama tadi di sini untuk loraikan di sini. Kita pergi insert, shape, pilih freeform, klik dan tarik. Kalau garisan lurus senang sikit. Klik dan tarik. Kalau lengkung, kena ikut lengkung. Sikit-sikit. Ulang-ulang sampai keseluruhan lengkungan ni kita dah sentuh dan terus tariklah. Okey, sekarang kita tak nak. Kita nak garisan loraikan ni sama macam di sebelah kiri ni. Okey. Kita tengok sini dah ada kan? Kita pilih pattern fill dan pilih garisan inilah supaya seragam. Tukar warna, pergi sini tukar warna, kita ambil warna hitam. Masih tak cantik tu, ada sikit-sikit tu. Hilangkan outline, kita klik dulu ni, bagi muncul dulu titik-titik ni. Pilih shape outline, kita pilih no outline. Dan masih ada nampak tak berapa kemas tu kat sini. Apa kena buat, kita klik semula. Dan kita right click, send to back. Maksudnya gambar rajah loraikan ni akan pergi ke belakang sekali. Sebab tu dia nampak kemas. Langkah seterus, kita label. Pilih time New Roman. Soalan exam biasanya pakai time New Roman. Kita dah siap satu, yang lain jadi senang lah. Kita copy paste. Sini P. Sini Q. Dan sini set R. Selesai. Kita kecilkan. Okey, langkah seterusnya kita nak ambil ini, kita nak paste dalam Microsoft Word. Highlight saja. Copy, paste picture dahulu di sini. Ni picture. Lepas tu kita cut. Pergi Microsoft Word. Paste. Paste yang pertama ya, ada paste ni ada tiga option. 1, 2, 3. Pilih yang pertama. Okay, pilih yang pertama kerana yang pertama tu akan hasilkan paste rajah yang jelas dan terang. Kalau cikgu guna paste picture, kualiti rajah tu akan drop sedikit. Okey, dah selesai lukisan kita. Sekian, terima kasih.